wanita. Okey. Dia sukar untuk buat kerja rumah. Oh, dia boleh kerja teruk-teruk tapi kat rumah tak boleh buat. Ya, kerana dia balik dia dah penat, mentally drain dekat tempat kerja. Dulu sebenarnya saya cakap jujur, kebanyakan doktor sendiri termasuk saya sendiri, pada awalnya kita hanya memahami ADHD ni actually pada kanak-kanak. Oh, tak ada pada dewasa. Ya. Saya bertanya, kenapa employer tak faham tentang mental health, kenapa suka-suka buang staff, kenapa tak faham. Business owner jawab senang je. Kita into business, we're not a charity. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan podcast Borak Kerjaya bersama saya Wasiril Aswad, yang mana dalam podcast ni kita bincangkan tentang pendidikan, kerjaya, industri. Kalau anda berminat dan baru nak masuk dunia pekerjaan, inilah podcast yang terbaik untuk anda, jambatan pendidikan anda, insyaAllah. Dan hari ini bersama kita panel yang saya pasti ramai tertunggu-tunggu, dah macam psikologis in-house YEG Borak Kerjaya. Ni kita bincangkan lebih dalam daripada tadi, secara mikro tentang orang, tentang perangai, kena dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu ADHD, bukan ego. Jadi Dr. Atras, apa khabar Doktor? Sihat. Sihat Doktor? Sihat. Doktor, tentang ADHD, ramai orang relatekan itu sebagai memang perangai, mungkin perangai dia tak okey. Jadi sebenarnya ADHD ni apa? Sebab ramai orang macam dia lebih pada menghakimi bila ada ADHD, tapi tak, kefahaman tu kurang. Jadi inilah kita akan bongkar sesama dalam podcast Borak Kerjaya pada episod ini. Jadi silakan pengenalan tentang ADHD. Okay, ADHD ni actually Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi kita nampak dia ada dua komponen lah. Maksud dia ketidakfokusan, attention deficit ataupun inattentive, dengan hyperactive disorder. Disorder tu kecelaruan lah. Hyperactive tu dia terlebih aktif. Jadi dia komponen ini di mana individu tu dia mengalami kesukaran fokus. Tindakan yang hyperaktif, boleh juga jadi impulsif. Impulsif itu tindakan melulu. Selalu ramai orang yang kurang faham impulsif. Jadi impulsif itu adalah tindakan melulu. Contoh dia marah tanpa kawal. Contoh dia overspending. Contoh dia having sexual encounter yang tanpa berfikir. Ataupun rakus dan sebagainya. Maksudnya dia boleh pergi have sex with promiscuous, pelacur, Kemudian dia boleh juga ambil drugs, dia boleh juga ambil alkohol. Jadi secara umumnya ini adalah bukan penyakit. Oh, itu bukan penyakit. Dia adalah condition. Kita panggil neuropsychiatric disorder ataupun behavioral syndrome, di mana seseorang tu ada tingkah laku yang bermasalah. Tetapi bila kita sebut bermasalah itu, kita kena huraikan dengan lebih lanjut, kerana dia bukannya semuanya bermasalah sekiranya tidak ada intervention. Tapi dia boleh ada intervention dan boleh tukar masalah itu menjadi suatu kelebihan. Okey, bila doktor sebut macam tu saya risau juga. Dia dah melibatkan shopping pun mungkin ada ADHD. Kalau terlebih sikit mungkin ada ADHD. Adakah semua orang ada ADHD? Atau macam mana? Macam mana kita nak kenal? Okey. Jadi ramai orang boleh ada ADHD. ADHD macam Tuan Wasiril Aswad cakap tadi, shopping. Actually dia ada orang yang salah faham ADHD ni dengan bipolar. Bipolar disorder ni dia boleh ada impulsif, iaitu manic. Tetapi apa beza dia? Kita tahu sikit beza dia, sebab saya takut audience salah faham. Jadi impulsif ini dalam ADHD dia boleh jadi benda yang sebati dengan dia, berbanding bipolar. Bipolar dia ada fasa. Dia ada fasa manic ataupun mania bahasa Melayu, dan fasa depression ataupun kemurungan. Dia boleh berlaku seminggu manic, depression berminggu-minggu, ataupun manic berminggu-minggu, depression berbulan-bulan, boleh jadi. Jadi cara kita nak kenal, actually dia sangat sukar untuk, dia ada dua lah.
dewasa dengan kanak-kanak. Okey. Dulu sebenarnya saya cakap jujur, kebanyakan doktor sendiri termasuk saya sendiri, pada awalnya kita hanya memahami ADHD ni actually pada kanak-kanak. Oh, tak ada pada dewasa? Ya. Okey. Tetapi sebenarnya ramai doktor yang mungkin kerana ilmu ini kurang ditekankan dengan jelas, kebanyakan sampai ada sekarang ni masih ada lagi klien saya dekat dalam live, dia cakap saya pergi nak check ADHD, doktor tu cakap orang dewasa tak ada ADHD. Ada. Oh pula dah. Dia tak, mungkin dia belum faham dengan jelas lah. Jadi itulah podcast ini bagus juga. Sebab apa? Untuk doktor-doktor semua kita kena belajar lagi. Jadi actually ADHD ni untuk simptom untuk kanak-kanak memang lebih jelas berbanding dewasa. Kita boleh detect dia seawal kurang daripada 7 tahun. Okey. Okey, kenapa kita sebut 7 tahun? Kenapa? Sekolah. So dia dapat nak tu bila masuk sekolah? Yes. Tadika contoh dia seawal kurang daripada 7 tahun, maksud dia 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun tu cikgu dah mula perasan. Okay. Mak bapak tak perasan sebab mak bapak sayang anak. Jadi bila cikgu perasan, contoh dia anak tu dia dah mula duduk tak diam. Okay, itu nombor satu. Tak boleh duduk diam. Tak boleh duduk diam. Okay. Tetapi kita kena faham lelaki dan perempuan agak berbeza. Okay. Kalau lelaki memang duduk tak diam, dia hyperaktif, dia impulsif, dia boleh tantrum, dia boleh menjerit, dia boleh marah, dia boleh suka fokus, tertinggal barang. Ada satu budak tu, kanak-kanak tu dia pergi sekolah bawa botol air. Okay. Setiap kali dia tinggal. Last kali mak dia bagi mineral water, botol. Setiap kali nak pergi, kau ambil lah botol. Kau tinggal pun tak apa. Bagi Tupperware tak bawa balik dah. Biasa banyak mak-mak tersentak kat rumah macam anak aku je. Kalau kadang-kadang tak apa. Dia kita boleh decide dia tu. Kalau kadang-kadang tu kita faham. Sebab apa kanak-kanak ni leka. Tetapi kalau dia dah kerap sangat sampai timbul masalah dan cikgu pun dah mula komplain yang anak kacau kawan sebelah, konsisten. Dia tak boleh nak fokus dan keputusan mungkin boleh ada performance dia drop, dan hanya subjek yang dia minat je dia perform. Subjek lain dia tak boleh nak fokus. Contoh cikgu mengajar kat depan, dia kacau kanak-kanak sebab dia tak boleh fokus. Sebab tu dia kacau yang lain. Betul. Untuk lelaki. Untuk perempuan, dia selalunya hyperaktif ni tak nampak. Okay. Dia lebih kepada kurang fokus. Dia duduk tengok kat kelas, dia termenung, dia dreaming. Kita tak tahu. Dia berangan. Jadi actually sebenarnya itu mungkin dia ada kesukaran fokus. Tuan Wasira, saya rasa kita mungkin sebaya. Waktu sekolah dulu ada tak budak-budak kanak-kanak dekat sekolah dulu yang kita tengok banyak ketinggalan di belakang disebabkan dia macam suka termenung, suka berangan dekat sekolah. Cikgu letak kelas belakang. Betul. Sebab itulah dulu actually kita ada program sekolah nama dia Linus. Linus ni literasi dan numerasi. Dia untuk murid-murid yang bermasalah dari segi pendidikan. Di mana dia penjenamaan semula tahun 2022 dia tukar nama MBK, murid berkeperluan khas. Saya in charge untuk MBK dulu. Jadi actually inilah platform yang bagus di mana KKM kerjasama dengan KPM untuk detect student seawal usia 9 tahun yang mana ada masalah 3M, menulis, mengira, membaca. Jadi kita refer dia, cikgu-cikgu ni dia akan detect, tengok dalam within few masa dia akan bawa student-student selected tu pergi untuk jumpa doktor, psikologis, family medicine specialist untuk bincang problem tak budak ni. Okey. Mungkin ada condition tertentu yang terpandang, bukan sekadar memang lambat mengira, lambat membaca. Betul. Jadi kena tahu, mak bapak tu kena tahu yang bukan anak anda sebenarnya, saya sebut bahasa bodoh. Tidak. Dia kadang-kadang mungkin ada benda yang terganggu di fikiran dia. Selain ADHD banyak, ada disleksia, ada speech delay, ada diskalkulia, dysgraphia, banyak. Ada yang masalah lembam ataupun kita panggil ID, intellectual disabilities. Zaman dulu orang sebut terencat akal. Oh, terencat lah. Ini bahasa senang sikit lah. Bahasa dulu kan. Jadi kasar lah kita dengar. Jadi lebih baik kita sebut masalah pembelajaran. Sebab dia kasar, terencat akal kan. Jadi banyak. Kalau dewasa, simptom dia lagi sama actually. Cuma dia bertukar sebab kita situation berubah. Contoh dia. Tuan Wasiril datang pergi meeting. Orang yang ada ADHD berkemungkinan dia pergi meeting tu dia kosong. Otak apa pun tak masuk. Lepas tu bos tanya dia, okey tak? Tuan Aswad okey tak? Apa dia? Tanya apa tadi? Saya tak faham. And then dia tak dapat apa input. After that apa yang berlaku? Habis meeting dia pergi tanya bos dia, bos tadi bos nak suruh saya buat apa? Possible bos dia marah. Yelah. Sebab dia tak boleh fokus. Ataupun dia ada hyperactive waktu meeting.
Okey. Dia tak boleh duduk stay. Dia goyang kaki yang teruk. Kenapa saya sebut yang teruk? Sebab goyang kaki tu biasa. Betul. Kita pun kadang-kadang goyang kalau nervous kan. Kalau boring, kalau mengantuk, kita akan cuba untuk duduk tak diam supaya tak mengantuk. Tetapi individu ni dia different. Dia tak boleh stay kat situ dan kadang-kadang dia kena keluar banyak kali pergi toilet. Sebab dia rasa rimas dengan keadaan begitu. Jadi itu antara simptom-simptom untuk ADHD yang kita boleh nampak berperingkat umur. Okey, itu dari segi daripada sekolah tadi dan hingga ke dunia pekerjaan. Betul. Cumanya benda yang orang dewasa lah kita ambil pasal dekat dengan alam pekerjaan, dekat dengan industri, benda tu normal. Tapi kalau nak detect tu kalau dia keterlaluan lah. Kalau Betul. Contoh goyang kaki normal, kalau nak rimas sikit tu normal. Tapi kalau kita nak detect tu bila benda tu dah keterlaluan ataupun berterusan dan diri sendiri dia rasa tekanan tu. Dia rasa macam kenapa aku macam ni ya? Kenapa aku tak boleh fokus apa bos aku cakap? Dan mula dah ada masalah dengan performance kerja. Saya selit sikit. Ada satu staff bekerja. Dia kerja di sektor oil and gas. Dia mengalami susah nak fokus waktu meeting, sehingga apa yang jadi masalah dia dimarahi oleh bos dia sampai bos dia dah mula rasa yang performance dia not up to standard. Bos dia dah rasa yang dia ni memang problematic, di mana waktu itulah dia cari saya. Tapi yang cari saya dia yang bagus ni, ni saya untuk semua employer. Manager dia yang contact saya untuk bantu staff dia. Staff dia dah resign. Oh, dah resign. Sedih. Staff dia terpaksa resign because tak boleh handle. Jadi manager dia contact saya, kata tolong check staff saya ni, ex staff saya ni, sebab saya tengok dia kesian dekat dia sebab dia dah tukar job 3 kali. Nampak tak red flag dia? Dia bertukar kerja 3 kali dalam masa setahun. Ada sebab tukar kerja. Jadi sebab tu orang cakap orang ADHD ni dia tak boleh stay satu tempat kerja. Sebenarnya bukan pasal dia tak boleh stay saja. Dan ada juga faktor lain di mana bos dah tak boleh handle dia dan rasa dia mengurangkan productivity untuk dalam situasi kerja company tu. Okey, tak ke benda tu disadvantage untuk para pekerja, untuk pelajar pun ya, tapi dia terpaksa, cikgu terpaksa hadap lah. Tapi kalau di dunia pekerjaan, itu adalah option. Kalau memang dah boleh tengok memang tak perform, so adakah ADHD ni memang sejenis semua tak perform? Sebelum Dr. Azra jawab tu, insyaAllah kita akan berhenti seketika. Itu kita bagi pengenalan lah, maksudnya skop ADHD supaya kita faham. Lepas ni kita nak pergi kepada macam mana kita nak dari segi tindakan dan sebagainya. Jangan ke mana-mana, podcast Borak Kerja akan kembali selepas ini. Ramai sebenarnya adik-adik kita lepasan SPM masih lagi duk fikir apa yang diorang nak ambil lepas habis SPM ni. Untuk adik-adik lepasan SPM, jangan risau, kami ada menyediakan diploma in electric untuk adik-adik. Macam mana nak mohon walaupun adik-adik belum lagi dapat result SPM, boleh saja menggunakan result trial adik-adik. Mohon sekarang sebelum terlambat. Link di profil kami, okey? SPM dah habis. Nak sambung belajar apa Aku minat apa pun aku tak pasti. Awak yang tengah tengok video ni, jangan risau sebab YEJ Academy menawarkan program-program diploma yang menarik untuk awak sambung belajar. Macam mana nak apply? Boleh tekan saja link dekat profil kami sekarang. Ush, baik. Aku daftar sekarang lah. Scroll social media, tengok kawan-kawan semua dah sambung belajar, dah kerja dah. Korang masih stuck lagi, tak tahu nak buat apa lepas SPM. Janganlah tunggu jawapan daripada langit. Alang-alang video ni dah lalu dekat FYP korang. YEJ Academy menawarkan program diploma untuk korang sambung belajar ataupun korang boleh pilih short courses yang kami tawarkan. Intake dah jalan dah ni. Boleh daftar sekarang sebelum terlambat. Baik, selamat kembali ke podcast Borak Kerjaya. Hari ini kita sembang bincang tentang ADHD bukan ego. Tadi Dr. Atra saya sentuh sikit ADHD di sekolah dan juga ADHD di tempat kerja dan masalah yang bakal dibawa. Cuma saya nampak dia lebih sinonim kepada yang orang nampak, orang yang tak ada kesedaran tentang ADHD akan nampak ini adalah perangai. Mungkin perangai-perangai yang negatif lah, yang macam tak boleh nak fokus, yang procrastinate, lama-lama buat kerja, all this dia convert jadi perangai. Jadi bila seseorang tu mempunyai perangai macam ni atau dia label macam ni,
dia bukan seorang pekerja yang bagus, dan pasti akan ada masalah dalam dunia pekerjaan. Jadi macam mana tu sebagai diri dia yang mungkin ada masalah ni, dan juga employer yang menghadapi staff yang macam ni? Betul. Jadi actually macam kita cakap perangai, tapi macam kita berbalik, behavioral syndrome. Dia memang perangai, tetapi perangai yang bermasalah yang belum dibantu. Jadi maksud dia tak ada masalah if dia perangai yang kita boleh tukar, kita boleh bantu dia. Maksud dia kita tak boleh deny apa yang orang kata itu perangai, betul, tetapi apa yang kita buat untuk bantu dia. Okay, saya pergi satu orang panggil apa, seminar, talk show, bukan talk show, ni lah forum. Saya bertanya, kenapa employer tak faham tentang mental health, kenapa suka-suka buang staff, kenapa tak faham. Business owner jawab senang je, kita into business, we're not a charity. Jadi mindset ini yang sepatutnya kita kena ubah di dunia ini, di mana you kena faham tau, US ada buat kajian $1 yang dibazirkan ataupun dihabiskan untuk klien yang sakit ataupun pekerja yang ada masalah mental, $4 productivity yang masuk. Maksud dia benefit tu tinggi sekiranya awak gunakan, spend your money into this pelaburan yang sangat bagus, di mana pekerja tu boleh jadi produktif apabila kita tolong dia. Jadi betul, ADHD awalnya mungkin bermasalah sekiranya undiagnosed, sekiranya tidak dibantu. Jadi dia bermasalah dari segi tingkah laku, perbuatan ataupun perangai, betul, tetapi boleh dibantu. Jadi maksud dia, daripada kau duduk merenung di luar jendela, kau tunggu je orang nak kata kutuk pasal diri, lebih baik kita bangun dan kita dapatkan bantuan untuk diri kita daripada kita hanya mungkin aku ada ADHD tapi tak bergerak, procrastinate. So dia tak ada action lah. Tak ada action, kena ada action. Okey, macam tadi untunglah yang pekerja tadi, dia walaupun dah berhenti kerja, dah bertukar kerja 3 kali, dia dapat bos yang kata caring lah. Betul. Dah tak ada kerja dah, tapi still concern about pekerja ni. Itu kalau nasib lah, kalau dapat bos yang macam tu. Tapi untuk diri sendiri ni, adakah benda tu susah nak nampak dalam diri kita? Orang lain of course boleh nampak lah kalau dia tengok. Tapi kita yang melalui benda ni, macam mana sudut pandang orang yang ada ADHD ni sebenarnya? Okay, sudut pandang orang yang ada ADHD ni, dia sentiasa rasa victim ke? Dia rasa dia macam tak ada orang panggil apa tu, optimum potential. Dia akan duduk, dia akan cakap I'm never enough, I'm never good enough. Dalam diri dia sebenarnya dia ada perasaan tu yang dia rasa macam dia bertentangan dengan diri dia, berlawan dengan diri dia, di mana dia rasa yang dia not good enough. Jadi bila dia rasa not good enough, itu yang wujudnya stres, wujudnya anxiety. Bila dia pergi kerja, dia sentiasa risau dengan tugasan-tugasan yang bakal dia hadap. Dia akan takut yang dia perlu nak buat kerja tetapi dia tak mampu buat kerana dia sukar untuk fokus dengan kerja. Macam Tuan Wasira cakap tadi, dia susah nak start, dia procrastination. Sebenarnya dia pasal dia berfikir banyak. Dia berfikir banyak, kenapa? Sebab a lot in their head. Contohnya open office. Selalunya majority company kita open office, betul tak? Macam ada pun orang panggil partition macam tu. So segala benda yang orang lain bersembang dekat meja sebelah, dia dengar. Dia bukan orang panggil busybody, tapi masuk dalam telinga dia. Ya, jadi saya pernah ada seorang individu yang ada ADHD. Saya keluar dengan dia pergi mall. Dia tengah sembang dengan saya macam ni. Tiba-tiba dia dengar bunyi mall kan, buka lagu. Dia pergi terus, dia kata kejap dia terus pergi kat orang yang kedai makan tu, boleh tak tolong tutup muzik tu. Tapi orang kedai makan tak boleh, ni centralized. Jadi terpaksa tak boleh buat apa, dan dia terpaksa stress sendiri kerana dia tak boleh nak handle the situation, dan dia agak sukar, dia distracted. Dia easily distracted dan dia sukar untuk memahami kita sembang. Tapi dia cuba trying so hard. Bayangkan kalau dia tak ada bantuan. Contoh dia orang yang perlu makan ubat betul-betul, dia tak boleh makan ubat. Sebab itulah lelaki majority yang boleh dikatakan pemalas, ADHD. Mungkin dia memang ada ADHD, kita tak tahu. Jadi maksud dia betul, dia perangai, tetapi perangai yang boleh diubah, bukannya suatu label yang lekat lah, kekal. Masalah juga tu kan, bila dia nak mengubah suasana luaran.
Betul. Maksudnya mungkin dia nak rakan-rakan sekerja kena faham keadaan dia, ataupun persekitaran perlu kena dengan dia. Dan macam dunia ni dia yang punya universe dia. Tapi benda ni memberi masalah jugalah kat orang-orang lain di sekeliling. So dalam alam pekerjaan, macam mana dia nak survive kalau orang yang betul-betul ada ADHD? Itulah dia kena call to action. Dia memang kalau dia dah mula rasa struggle dan dia mula rasa stress inside, dia rasa diri dia sendiri tak boleh, dia pergilah kerja mana pun. Kau pergilah kerja yang relax je, work from home ke, kau contoh dia content creator ke, tetap dia akan tekanan yang sama selagi dia tak dapat bantuan. Jadi maksud dia betul, environmental issue, social issue. Jadi maksud dia sendiri yang kena ubah diri dia, bukan berubah secara biasa. Contoh dia jadi rajin. Ubah untuk dapatkan kesedaran dulu. Okay. Kenapa individu ADHD bila dia jumpa doktor sahkan dia ada ADHD, dia akan rasa lega. Kerana sebelum ini dia label diri dia dengan labelan orang. Pemalas, suka tangguh kerja, tak nak kerja dalam teamwork, tak suka involve. Sebenarnya bila dia dapat tahu sebenar hakikat daripada doktor bagi tahu dia ada ADHD, dia akan rasa lega. Dia kata, ya Allah. Ada klien saya. Saya rasa itu segmen lain kot. Saya nak cerita pasal klien yang sangat menyentuh jiwa. Jadi bila dia dapat tahu daripada mulut doktor sendiri, profesional sendiri, bukan mulut doktor bomoh, cuma kita adalah inventory yang perlu dilakukan. Tetapi kena ingat, ada seorang pakar psikiatrik di US, dia cakap, maaflah kalau saya banyak jumpa US, sebab kalau kita search literature pun penuh daripada US je. Malaysia ni kurang sikit. Jadi dia cakap sebenarnya orang yang ada ADHD ni, bila dia dapat tahu yang dia ADHD, sebenarnya dia rasa lega. Dia bukan rasa bangga, dia lega. Tapi sebaliknya dekat orang Malaysia, bila dapat ADHD bangga. Sebenarnya bangga untuk apa? Adakah anda bangga sebab anda boleh bagi tahu dekat dunia yang anda ada ADHD ke, ataupun anda sepatutnya rasa lega? Bagi saya sepatutnya kita lega dia sudah apa? Kenapa dia patut lega? Sebab dia stres. Dia stres sebelum ini di mana yang dia tak boleh nak perform kerja dia. Contoh dia student, dia tak boleh nak perform result dia. Contoh dia ada ambil few subjects, hanya satu subjek je dia perform sebab dia minat subjek tu. So dia lega sebab dia baru dapat jawapan kepada puzzle yang dia tak dapat solve sebelum ni. Betul. Exactly. Tapi yang ada yang lega lain pula, macam dia bangga. Contoh tadi ada sebut bangga ada ADHD sebab dia apa sikit dia boleh baling cut ADHD. Setuju. Saya ada ADHD. Saya macam ni, semualah dia tak buat kerja dia ni, saya ada ADHD. Jadi macam mana nak differentiate these two ni? Maknanya orang tu, dia personality dia tu bermasalah sendiri. Diri dia tu sendiri yang suka menggunakan alasan. Bukan ADHD tu. Bukan karakter ADHD tu. Dia sendiri yang memang orang yang personality suka bagi alasan. Oh, itu nak membezakan. So kalau orang ADHD betul-betul, dia memang tak boleh perform, dia memang struggle cuba nak buat tapi tak boleh perform. Betul. Tapi orang yang dia suka ada ADHD, dia memang secara peribadi suka bagi alasan. Boleh kata contoh dia kita cakap pasal depression pula. Kita nak banding. Orang yang depression, dia tak suka duduk dalam bilik lama tapi dia melekat. Pasal dia nak keluar tak ada mood. Low mood. Dia karakter dia low mood, low motivation, lack of interest. Dia memang tak ada. Dia dalam otak dia, aku nak pergi buat, contoh dia nak buat cupcake, nak masak buat bakery lagi. Tak boleh. Dia nak keluar tak boleh because dia melekat kerana symptom of depression. Tetapi kalau orang yang ada perangai dia malas, dia ada depression, memang karakter sebelum dia ada depression, kita panggil premorbid personality. Itu bukan depression. Maksudnya sebelum dia sakit, apa personality dia? Kalau personality dia sebelum dia sakit memang dia pemalas, kena depression, double the trouble lah. Maksud dia memang sebenarnya dia bukan sahaja depression, dan dia memang malas dan depression. So maksud dia kena ubah personality dia tu dulu. Dan dalam masa yang sama kita bantu dari segi depression. Sebab itulah pentingnya psikoterapi. Sama juga macam ADHD. ADHD sekiranya anda hanya menggunakan kad,
Macam Tuan Wasiri cakap, Kat, aku tak boleh buat ni. Bos suruh contoh, bos kata, okay, saya nak buat tugas ni, presentation ni, deadline 1 minggu. Saya ada ADHD. Saya tak boleh buat deadline 1 minggu, saya nak 2 minggu. Boleh ke orang nak ikut follow macam Tuan cakap lah? Adakah kita perlu nak ikut kau? Jadi maksud dia, you should know your limit juga, dan you kena faham orang punya values of the company juga. Respect. Jadi maksud dia, you cannot use as a card, you must always improve yourself. Bukan saja orang yang ada ADHD, orang normal pun bagi saya deadline tu sama je. Jadi you cannot use it as a disabilities. Okay. Tak boleh digunakan sebagai alasan bagi yang orang kata dia rasa dia self-diagnose. Betul. Dia ada ADHD, tengok ciri-ciri tu. Jadi kalau sebaiknya, kalau sebagai pekerja memang betul-betul kita nak perform, kita pergilah check dengan psikologi. Biar orang lain yang diagnose kita, kalau ada, insyaAllah ada step by action. Kalau sekadar nak ada untuk jadikan alasan, itu sebenarnya nanti anda yang rugi. Ini baru blok yang kedua. Kita ada lagi lepas ni, kita ada segmen menarik dan kita nak dengar juga true experience yang pernah berlaku dan macam mana di counter dan sebagainya. Jangan ke mana-mana. Borak Kerjaya, kita go micro pada episod yang kali ini. Ramai sebenarnya adik-adik kita lepasan SPM masih lagi duk fikir apa yang diorang nak ambil lepas habis SPM ni. Untuk adik-adik lepasan SPM, jangan risau, kami ada menyediakan diploma in electric untuk adik-adik. Macam mana nak mohon, walaupun adik-adik belum lagi dapat result SPM, boleh saja menggunakan result trial adik-adik. Mohon sekarang sebelum terlambat. Link di profil kami, okey? SPM dah habis. Nak sambung belajar apa Aku minat apa aku tak pasti. Awak yang tengah tengok video ni, jangan risau sebab YEJ Academy menawarkan program-program diploma yang menarik untuk awak sambung belajar. Macam mana nak apply? Boleh tekan saja link dekat profil kami sekarang. Ush, baik. Aku daftar sekarang lah. Scroll social media, tengok kawan-kawan semua dah sambung belajar, dah kerja dah. Korang masih stuck lagi, tak tahu nak buat apa lepas SPM. Janganlah tunggu jawapan daripada langit. Alang-alang video ni dah lalu dekat FYP korang. YEJ Academy menawarkan program diploma untuk korang sambung belajar, ataupun korang boleh pilih short courses yang kami tawarkan. Intake dah jalan dah ni. Boleh daftar sekarang sebelum terlambat. Baik, selamat kembali podcast Borak Kerjaya. Kita teruskan lagi, tapi kali ni yang lebih dekat dengan anda lah yang kita boleh relate. Tadi tu kita nak faham betul-betul ADHD secara akar umbi dia apa. Okey, kita dah faham. Sekarang kita nak relatekan dengan situasi kita juga bersama dengan Dr. Atrash yang memang pergi aktif dalam TikTok, kongsikan tentang macam-macam masalah psikologi. Okey doktor, kita dah faham bila doktor dah sebut tentang apa possibility boleh dapat ADHD dan sebagainya. Selalunya dekat mana ramai orang ADHD berkumpul kan? So ataupun dia develop dekat situ, dekat mana? Dekat tempat yang tak stres ke, tempat yang very kompetitif ke, atau dekat mana lubuk-lubuk dia ni? Okay, very good question. Apa yang kita faham, kebanyakan orang yang ada ADHD ini dia ada hyperfocus. Okay. Tadi pelik Tadi AD, attention deficit. Okay. Tapi dia ada simptom hyperfocus. Apa maksud hyperfocus? Dia fokus dengan benda yang dia minat. Okay. Jadi apa yang berlaku bila dia fokus dengan benda yang dia minat? Contoh dia belajar, dia minat English. Okay. So dia belajar TESOL, dia jadi master, dia jadi pandai. Dia memang pandai. Dan orang ADHD memang high achiever. High achiever? Boleh jadi high achiever dan dia akan kerja dengan big company. Okay. Because why? Big company, of course lah, opportunity. Siapa tak nak gaji 5 angka, gaji tinggi. Jadi bila dah bekerja, waktu tu mungkin ada struggle dia. Okay. Because macam kita tahulah, big companies, high profit companies, it comes with highly competitive. Bila highly competitive means kalau orang normal maksudnya stress. Bila stress, orang yang ada ADHD, possible stress threshold dia tu rendah. Tahap stres dia tu sangat rendah kerana dia susah nak fokus. Dia rasa hyperactive, dia tak boleh duduk diam, dia ada impulsif. Jadi perkara itu dia internalize dalam diri dia, memendam, sehinggalah macam yang saya cerita tadi, dibantu oleh manager dia refer kepada saya untuk memahami dengan lebih lanjut. Jadi maksud dia, orang yang ada ADHD ni memang berpotensi untuk berjaya
dengan cemerlang kerana mereka ada hyperfocus itu berbanding dengan orang lain. Okey, contoh. Tuan Wasirul Aswad seorang suka bercakap, host, host. Mungkin kalau Tuan Wasirul Aswad ada ADHD, mungkin Tuan Wasirul Aswad lebih kepada fokus untuk kerjaya tentang hosting, kita jadi panel untuk menjadi host, trainer. Jadi maksud dia kita lebih into it. Jadi maksud dia bila-bila masa pun dia boleh menambahkan kreativiti otak dia tu untuk memantapkan lagi kerjaya dia on that palang palang. Cuma mungkin palang-palang lain tu mungkin tersadung sedikit. Maksud dia contoh mungkin dalam relationship ni dia susah. Contoh dia kebanyakan orang ADHD, mungkin ada yang ramai mungkin akan terasa sikit kalau saya sebut wanita. Dia sukar untuk buat kerja rumah. Dia boleh kerja teruk-teruk tapi kat rumah tak boleh buat. Ya, kerana dia balik dia dah penat, mentally drained dekat tempat kerja, dan dia rasa yang dia tak boleh nak buat semua benda tu, dia rasa too much. Bukan dia malas. Orang jangan salah faham. Dia memang susah nak buat house chores sebab dia rasa sangat terganggu di mana bila dia balik dia tengok okey baju nak kena basuh. Dapur pinggan nak kena cuci. Okey, nak kena bagi makan kucing, nak kena bagi mandi anak. Dia tak tahu yang mana satu dia boleh prioritas kerana ADHD. ADHD bila kita sebut AD, attention deficit, dia memang susah nak organize task. Dan dia memang orang yang paling susah nak ikut instruction. Jadi sebab itulah dalam psikoterapi kita bantu dia untuk dia buat organization untuk diri dia, bukan hanya ubat. Kita ada bantu dia kena beli yang contoh kat TikTok dia jual tu kan, kalender, weekly semua tu dia kena buat. Apa yang kena buat minggu tu, dan harian apa yang kena buat hari ni, dia check. Itu antara salah satu strategi untuk kita bantu orang ADHD supaya bukan hanya kerjaya, termasuklah kehidupan dia. Takkan rasa husband dia kata apa kalau dia tak buat kerja? Malas lah. Mak mentua? Apa tak lagi, cari lain lah. Cari lain lagi lah kan. Jadi bini kau ni malas lah. Kerja bagus-bagus kerja, tapi buat kerja rumah tak reti. Itu zaman dulu banyak kan. Actually kita selalu dengar kan, bini kerja bagus je mesti tak buat kerja rumah. Ada. Jadi itu antara stereotip yang kita faham, dan mungkin orang individu itu mungkin ada ADHD. Tapi itulah tak gunalah kalau berjaya satu side tapi kejayaan family tak gagal. Betul. Jaga anak gagal. Tapi lala tinggal satu pillar je. Betul. Which tak apa nak strong lah. Okay, ini bila sebut tentang stereotip tadi, ada juga stereotip yang dia bangga dengan kondisi dia. Sebagai contoh, ada macam kawan-kawan jugalah sampai tulis dekat bio Instagram, bio media sosial, saya ADHD ataupun depression. ADHD lah khususnya, sebab ADHD ni macam kalau kita tengok sekarang dalam movie, dia macam cool tau. Dia macam serial killer, dia ada ADHD. Pemain chess hebat, ada ADHD. Jadi memang cool ke ada ADHD ni sebenarnya? It's okay to be cool to yourself, but no need to be cool to others. Tak perlulah kita nak membanggakan benda ni kerana diri anda adalah macam saya, diri saya nama saya Atrash. Diri saya adalah diri saya, bukan diri saya adalah ADHD. Maksud saya kita tak perlu memfokuskan highlight kepada ADHD itu adalah diri kita. Walaupun ADHD itu adalah sebahagian daripada diri kita. Sebenarnya maksud saya tak perlu, kerana itu boleh menimbulkan spekulasi. Persoalan dia, adakah anda famous? Macam kita cakap lah, pemain chess tu famous, tak apalah dia nak romanticizing ke, dia nak bangga tu, itu hak dia. Tetapi kalau anda individu biasa, saya pun individu biasa, bila kita letak label dekat kita punya social media, anda membuka ruang untuk dikritik. Jadi adakah anda bersedia untuk dikritik? Adakah anda bersedia untuk orang persoal, betul ke kau ada ADHD? Kau buat ke? Betul ke? Siapa diagnose kau? Kalau orang betul-betul ada ADHD lah nak tanya kan, dia bangga tak ada ADHD? Dia bangga, tetapi saya rasa dia lebih keep it to themselves. Sebab dia rasa macam lega. Saya ada cerita. Saya belum nak boleh cerita ni. Cerita tu barulah senang. Okey. Kenapa saya cakap individu ni berkaitan? Okey. Individu ni seorang berkerjaya profesional. Dia adalah orang pertama klien saya ADHD yang saya consult. Cerita dia ni
dia consult dengan saya. Dia kata, doktor, saya tak tahu kenapa saya susah sangat dalam relationship sekarang. Dia different, nampak different. Dia seorang berkerjaya tapi dia problem dia di relationship. Bila saya dengan family saya kerap marah anak saya, kerap marah suami saya. Saya rasa saya serabut sangat. Saya rasa macam suami saya tak membantu saya untuk buat kerja rumah. Suami saya kerja dengan saya rasa dia buat kerja ni semua tak boleh, tak sesuai dengan saya. Saya rasa macam saya nak kerja nak marah je, doktor. Okay. Jadi saya macam vague kan, sangat bayang-bayang samar-samar. Saya pun tak tahu. Jadi saya tanya soalan, cuba cerita waktu kecil macam mana. Saya waktu kecil memang terkenal dengan tomboy. Okey. Dia boyish. Dia cerita, saya ni macam tomboy, doktor. Saya suka hilang barang. Itu dah ada alam dah. Okay, saya suka tinggal barang, hilang barang. Mak saya selalu marah saya. And then saya ni nakal, saya tak boleh dengar cakap. Bila saya pergi sekolah, memang saya suka kacau budak lain. Saya tak boleh nak fokus waktu belajar. Cikgu semua cakap saya pemalas. Saya selalu, dia menangis cerita kat saya. Waktu tu first time lah saya rasa heart to heart yang sangat sedih. Dia kata saya terpaksa, dia menangis waktu dia cerita cikgu suruh berdiri atas meja. Dia kata benda tu semua dia teringat sampai sekarang yang dia budak tak guna. Okay. Dia kata. Jadi bila dia remaja makin teruk. Dia involve into drugs. Dia ambil ganja. Dia dah color rambut dia. Dia dah involve into social tapi not sexual. Okay. Dia hanya suka lepak dengan mak-mak rempit, mak-mak motor. Tapi dia kata dia tak ada berhubungan ke apa. Dia kata saya jaga sebab mak bapak saya ni Islamik. Dia kata saya pun tak nak lah. Jadi alhamdulillah lah benda tu. Bila dia masuk universiti, ni cerita dia ada menarik dia sikit. Dia macam ada cerita novel sikit, cinta sikit. Dia bertemu dengan someone yang bercinta. Jadi bila dia bercinta kat universiti, orang tu ubah dia. Orang tu bagi dia punya simptom tu semua calm down. Okay. Nanti kita cerita dari segi psikologi. Dan waktu itu dia dah rasa tenang. Dia dah tak rasa serabut, dia tak rasa invalidates, dia tak rasa sedih, dia tak rasa tak guna. Waktu tu dia dah rasa berbunga. Okay. Jadi dia pun bercinta, dia berkahwin dan dia sebelum dia tengah belajar, dia berkahwin lepas belajar lah. Waktu dia tengah belajar tu, result dia teruk. Okay. Dia nak pursue menjadi seorang profesional yang saya cerita tu, tetapi tak dapat pursue kerana result dia teruk. Apa yang dia buat? Dia minta kat parents dia, bermati-matian minta. Dia cakap tak apalah, tolonglah saya nak belajar betul-betul hyperfocus. Dia memang nak betul-betul. Dan alhamdulillah parents dia bantu dia. Dia belajar dekat Sarawak. Okay. Dia belajar kat Sarawak, dia grad. Dan alhamdulillah dia menjadi seorang yang profesional dan membuka bisnes sendiri. Dan bila dia consult dengan saya, okay, saya nak cerita pasal romantic tadi. Pasangan dia sebenarnya adalah pengubat dia. Okay. Pengubat kepada tekanan dia. Jadi bila dia jumpa someone, tekanan dia tu hilang kerana dia rasa finally ada orang sayang dia. Sebelum ni semua orang tak suka dia. Sebab dia tomboy, dia social, dia malas. Dan akhirnya cuma bila dah kerja jadi cerita lain. Anak pula keluar. Bila anak keluar tambah stres. Kerja pula bisnes sendiri. Bisnes pula slow. Jadi semua benda pressure tu berlaku. Waktu tu lah yang turning point dia. Dia rasa yang dia cannot. Dia rasa this is not myself. I feel like something. Dia dah jadi anxiety, dia dah jadi depression symptom. Jadi kena faham bila orang tu ada ADHD, dia boleh ada simptom yang lain. Jadi bila dia consult dengan saya, kita buat test untuk dia, dan memang ternyata dia ada memang sangat ke arah ADHD. Dan saya rujuk dia jumpa pakar kerana ada limitation lah, saya tak boleh diagnose dari segi ADHD. Saya rujuk kepada pakar dan dia dapat official diagnosis. Dan dia tak bangga pun dia ada ADHD, dan dia tak tulis pun di social media dia ada ADHD. Padahal kalau Tuan Wasira, saya tak boleh jelaskan siapa dia, cuma dia sangat hebat di utara. Famous ni. Business owner yang sangat hebat, ada banyak branch. Yang saya rasa bila saya tengok dia sampai hari ni, saya rasa bangga dengan dia kerana dia dah optimizekan diri dia. Sebelum dia jumpa saya, dia memang dah berjaya. Cuma dia berjaya inside and outside. Macam saya cerita. Outside kita nampak dia berjaya business, tetapi inside dekat rumah dia, dia dah tak gaduh. Dia dah faham tentang diri dia, dan dia dah start makan ubat. Dan dia rasa bila saya contact dia, macam mana, okey ke sekarang? Lama tak contact saya tanya dia, kata alhamdulillah saya sangat happy sekarang, dah tak ada, dah marah. Dan dia adalah, saya rasa insyaAllah in the future dia akan jadi ikon untuk ADHD yang hebat.
Oh, itu ikon yang betul-betul ikon. Ya, saya rasa bagi saya lah. Kalau tanya pendapat saya, World Chess Champion tu saya rasa ni lagi hebat daripada World Chess Champion. Sebab apa? Kita dapat tahu cerita di sebalik kejayaan dia. Segala cerita dekat rumah pun dia berjaya. Okey, tapi ini bukan jual jeruk mangga. Bukan. ini peniaga lain. Okey. Bukan. Terima kasih kerana berkongsikan. Jadi saya tertarik tadi sebab dia ada ubat juga. Macam bila kita sebut tadi mungkin behavior, mungkin nak kena organisation, management. Tapi sebenarnya dia kalau betul-betul diagnose, dia datangkan dengan ubat juga. Jadi ini kita sedikit sebanyak tahulah tentang ADHD, dan ADHD pun boleh berjaya. Dan saya surprise sebenarnya ADHD pun banyak high achievers. So dia 50-50 Ada yang memang tak boleh fokus, tapi ada yang super high achievers. Macam mana kita nak imbangkan tu? Ni kita lepas ni dah masuk ke segmen yang terakhir. Jadi jangan ke mana-mana. Borak Kerjaya akan kembali selepas ini. Ramai sebenarnya adik-adik kita lepasan SPM masih lagi duk fikir apa yang diorang nak ambil lepas habis SPM ni. Untuk adik-adik lepas SPM, jangan risau, kami ada menyediakan diploma in alien trade untuk adik-adik. Macam mana nak mohon, walaupun adik-adik belum lagi dapat result SPM, boleh saja menggunakan result trial adik-adik. Mohon sekarang sebelum terlambat. Link di profil kami, okey? SPM dah habis. Nak sambung belajar apa Aku minat apa pun aku tak pasti. Awak yang tengah tengok video ni, jangan risau sebab YEJ Academy menawarkan program-program diploma yang menarik untuk awak sambung belajar. Macam mana nak apply? Boleh tekan saja link dekat profil kami sekarang. Ush, baik. Aku daftar sekarang lah. Scroll social media, tengok kawan-kawan semua dah sambung belajar, dah kerja dah. Korang masih stuck lagi, tak tahu nak buat apa lepas SPM. Janganlah tunggu jawapan daripada langit. Alang-alang video ni dah lalu dekat FYP korang. YEJ Academy menawarkan program diploma untuk korang sambung belajar, ataupun korang boleh pilih short courses yang kami tawarkan. Intake dah jalan dah ni. Boleh daftar sekarang sebelum terlambat. Baik, selamat kembali. Anda masih lagi dengar podcast Borak Kerjaya. Komenlah sikit kat bawah tu, tengok apa yang anda dapat. Sekarang ni dah dapat apa dah daripada panel ternama kita, Dr. Atrash. Sekarang ni kita nak pergi pada segmen mitos ataupun fakta. Jadi yang ini doktor kena jawab cepat-cepat. Kita nak tahu sebenarnya ini mitos ke atau memang sebenar-benarnya fakta. Are you ready, Dr. Atrash? Okay, I'm ready. Alright, kita mulakan. ADHD hanya wujud sebab gula dan gadget. Mitos. Sebab dia boleh disebabkan oleh masalah perkembangan, dia masalah genetik, keturunan. Jadi bukan disebabkan oleh gula atau apa? Gadget, ya. Itu mitos lah. Kalau boleh fokus main game, maksudnya tak ada pun ADHD. Mitos. Macam kita cakap tadi, hyper focus. Orang yang ada ADHD, dia boleh hyper focus. Mungkin dia hyper focus main game sampai jadi mungkin juara dunia. Who knows, kan? Okay. ADHD hanya untuk budak lelaki. Mitos. ADHD boleh berlaku kepada semua, tak kira umur, muda sampai ke dewasa, lelaki atau perempuan. ADHD tanda kelemahan. Mitos. Sebab ADHD boleh jadi sesuatu kekuatan untuk individu kalau dia seek for help betul-betul dan dia dapat bantu diri dia. ADHD adalah superpower. Fakta, sekiranya digunakan dengan cara yang betul, bukan bangga diri. Maksud dia dia superpower because orang yang biasa tak ada hyperfocus. Hyperfocus tu superpower dia. Superpower. Counselling dan terapi tingkah laku boleh bantu ADHD. Fakta. Because memang bukan hanya ubat, kita sebut Ritalin, counselling dengan psikoterapi tingkah laku tu, CBT, sangat bagus kerana dia dapat structure dia punya pemikiran dengan tingkah laku dia. Okay. ADHD lebih sinonim pada lelaki berbanding perempuan. Mitos. Kerana dua-dua boleh ada, macam saya cakap tadi. Walaupun lelaki kita nampak lebih jelas, perempuan sebab macam saya cerita tadi, dia banyak daydreaming, kita tak perasan, cikgu tak refer doktor. Okey, so terima kasih kita ucapkan. Jadi harap-harap dapat menjawab sedikit sebanyak. Itu rapid fire lah. Kalau tadi boleh mendalami, boleh layan kan. Okey, ini kita dah tahu lah mana yang mitos, mana yang fakta. Okey, jadi sebab kita punya audience banyak macam lepasan SPM, dia baru nak
nak masuk dalam dunia kerjaya. Jadi untuk mereka yang mungkin ada ADHD ataupun bakal duduk kat tempat yang baru nak kenal dia ada ADHD dan sebagainya, apa saranan doktor kepada mereka? Nak yang pedas ke tak pedas? Saya bagi yang pedas. Pedas silakan. Bagilah macam mana. Kalau anda malas, anda bukan ADHD, anda memang malas. So kena rajin. Kalau anda struggle, ayat dia struggle. Kalau anda rasa struggle, anda nak keluar, tak boleh keluar, anda rasa anda mampu nak buat tu tapi tak boleh nak buat sebab ada something yang mengikat anda, itu berkemungkinan anda ada ciri-ciri ADHD di mana anda susah fokus. Anda mungkin ada tak boleh duduk diam, anda jadi cepat marah, ataupun anda bertindak melulu. Contoh dia nak pergi Johor, tiba-tiba kawan ajak, terus pergi Johor. Jadi mungkin itu adalah impulsif. Jadi sekiranya anda ada ciri-ciri itu, jangan self-diagnose, dapatkan bantuan kerana kerjaya anda masih jauh di hadapan. Bukan hanya belajar SPM, nak belajar masuk universiti untuk dapat grade 4 flat. Tidak. Perjalanan anda makin jauh. Masih jauh kerana bila anda dah bekerja, tekanan demi tekanan akan muncul dalam hidup. Adakah anda mampu hadapi sendiri tanpa bantuan? Jadi dapatkan bantuan dulu, tahu tentang diri kita dulu, bukan untuk label, kerana ADHD itu adalah sebahagian daripada diri kita dan ia bukan penyakit. Ia adalah satu behavioral syndrome daripada masalah neuropsychiatric. Jadi dapatkan bantuan. Okey, bila sebut tentang pelajar saya teringat tadi, ADHD ni memang daripada kecil dah ada ADHD ataupun dia boleh develop bila dah bekerja ke macam mana? Sebenarnya dia undiagnosed waktu kecil. So dia dah ada waktu kecil tapi tak didiagnose. Ada psychiatrist cakap dia ibarat lapisan bawang. The deepest layer, lapisan yang paling dalam tu adalah autism. Lapisan keluar adalah ADHD. Lapisan yang paling luar adalah bipolar, schizophrenia, depression. Maksud dia, simptom itu yang paling sukar nampak adalah paling dalam. Autism. Jadi sebab itulah boleh undiagnosed. Jadi waktu kecil, cikgu tak perasan. Zaman 90s dulu, siapa tahu pasal ADHD? Tak ada siapa tahu. Jadi bila dia dah come out makin dewasa, baru nampak tekanan tu muncul, barulah dia sendiri rasa struggle dan dia dapatkan bantuan. So dia inborn lah in a way. Benda ni memang dah ada inborn. Betul. Dia bukan macam kita normal, tiba-tiba bila besar kita ada ADHD. Taklah. 70% keturunan. Oh, dia dapat daripada ibu bapa yang ada ADHD. Betul. Oh, itu origin dia. Betul. Mungkin kerja penoreh getah, mungkin dia ada sebenarnya ADHD tu, dia tak tahu. Sebab apa? Stres itu tidak ada yang terlalu jelas. Bukan saya maksudnya nak cerita kerja penoreh getah tu tak stres. Maksud saya stres itu tak sekuat dengan orang yang kerja bahagian mengira, bahagian calculation, bahagian meeting sana sini. Jadi dia different. Okay, so terima kasih sebab clarify that. Baru saya tahu core dia sebenarnya autism. Jadi autism lebih, orang kata awareness dia lebih berbanding ADHD ni macam secondary layer kan. ADHD lebih banyak daripada autism sebenarnya. Oh ya? Orang yang ada ADHD lebih banyak berbanding orang yang ada autism, dan juga orang yang ada ADHD boleh ada autism. Okay, boleh jadi dia tak ada autism tapi ada ADHD je? Boleh. Dan ADHD pun ada yang AD saja. Ada yang HD saja. Ada ADHD, dia 3 jenis. AD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, ataupun ADHD. Ataupun ketiga-tiganya? Ketiga-tiganya ADHD nama dia. Kalau AD je kita panggil ADD, Attention Deficit Disorder. Kalau Hyperactive Disorder, HD. Jadi dia macam tu. Nampak tak kepentingan kita berguru dengan orang yang bertauliah? Dia lebih tahu. Kita mungkin boleh diagnose tapi mungkin kurang tepat, tapi sebenarnya dia lebih besar, lebih broad. Kalau nak dapat orang kata diagnose yang bertepatan, pergilah pada profesional. Ataupun boleh pergi je kat TikTok Dr. Atrash. Memang hari-hari dia buat live kat situ. Yang tahniah dah dapat 80,000 follower. Dan goalnya adalah 100,000. Jadi kalau anda hyperaktif, tekan like banyak-banyak dekat dalam TikTok tu. Okay, yang terakhir sekali untuk para pekerja. Sebab doktor kata ADHD pun boleh jadi high achievers. Tapi tak guna kalau berjaya dalam kerjaya tapi kecundang dalam kategori lain. Jadi apa advice doktor kepada yang dah pun berjaya dalam kerjaya ni, yang macam doktor sebut tadi, cerita tadi, dia repair yang lain-lain dan bakal berjaya, bakal menjadi ikon. So macam mana nak melahirkan banyak orang-orang seperti ini?
Ingat, kerjaya anda tidak menentukan siapa diri anda. Anda menjadi tokoh Ma'al Hijrah contoh tidak semestinya menjadikan anda hebat dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam komuniti, dalam diri anda sendiri. Mungkin anda hebat di luar tetapi di core dia sendiri tak hebat. Jadi ingat, kerjaya itu hanya sementara. Yang paling penting diri anda. Jadi diri anda tu kena betul, sebab anda hidup berapa tahun dengan mak anda, dengan pasangan anda, dengan keluarga anda, jadi dengan anak anda. Adakah kalau anda berjaya di luar itu, anak-anak boleh bangga sekiranya mereka terasa terhina di rumah? Jadi persoalannya dapatkan bantuan, jangan seronok awal lah dengan kejayaan kerjaya anda. Oh, awal maksudnya dia ada pengakhirannya. Okey, last satu soalan terakhir, apakah kejayaan bagi mereka yang betul-betul ada ADHD dalam diri mereka? Kejayaan sebenar untuk orang ADHD yang berjaya dalam diri sebenar adalah dia berjaya segala-galanya, dan apa orang panggil, bar ataupun orang panggil tahap kejayaan itu bukan diukur oleh orang luar, diukur oleh diri anda sendiri, di mana anda bahagia dengan keluarga anda, anda tak mudah marah, anda kurang stres. Perlu ada kurang stres, dan anda rasa tenang. Tenang itu lebih bagus daripada bahagia, sebab tenang itu akan wujud kepada bahagia. Sebab saya suka sebut pentingkan ketenangan, sebab orang mengejar bahagia yang tak pasti berbanding ketenangan. Tenang lebih baik. So cari tenang lah. Saya duduk sebelah Dr. Hatra, saya rasa tenang dengan suaranya, kan, kita memahami diri kita. Jadi terima kasih doktor kerana bersama dengan Borak Kerjaya Y yang dibawakan khas oleh YEG Academy. Inilah benda yang kita champion, iaitu memberikan khidmat nasihat untuk strategi pembelajaran, anda nak pilih kos apa, untuk kerjaya anda sendiri. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh layari www.yegmy.com. Anda boleh tengok apa yang kita sediakan untuk anda dari segi pendidikan. Terus kerja kat sini, belajar terus kerja. Jadi terima kasih bersama dengan Borak Kerjaya. Banyak lagi kita nak kongsi kepada anda pada episod seterusnya. Bersama saya Wasiril Aswad, kita jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.